Sakit macam ni. Aku sebelum ni memang aku ada gout. Kan? Ni memang penyakit orang Malaysia, orang Asia gout kan. Okay. So, aku gout pun aku makan tak kontrol. So, aku selalu makan painkiller. Kan? Jadi, bila aku selalu makan painkiller ni kan, dia akan merosakkan buah pinggang. Aku mula-mula pun macam malas nak percaya lah. Sakit-sakit lah. Lama-lama doktor cakap aku dah buah pinggang aku ni dah menurun kan. Oleh sebab painkiller lah. Yes, disebabkan painkiller. Banyak memang kalau time datang tu kau makan sebotol tu. Bukan makan sebotol. Aku pergi klinik inject. Lagi kuat. Aku pergi klinik inject. Kau tak boleh jalan bro kan. So kepala otak kau tak boleh jalan. Habis kau lagi kau tahu aku pakai pampers kat rumah. Kau pakai pampers, jiwa kau down weh. Kau pakai pampers jiwa kau berak tak boleh, kau jiwa kau down tu. Mungkin orang cakap aku tengok elok je lompat-lompat, kau pakai pampers tengok kan. Berak tak memang tak boleh berjalan nak ke toilet dah. Tak boleh. Aku bukan satu tempat kena gout. Okey, tangan, kaki, siku, bahu kan. Jadi bila kena kan aku pernah sekali aku call hospital. Aku cakap aku tak boleh bangun. Sebab apa tak boleh bangun? Saya kena gout. Encik minta tolong orang sekeliling. Aku nak minta tolong orang sekeliling pun tak boleh. Kan? Sebab aku nak bangun pun tak mampu. Kan? Lalu aku cakap apa? 3 kali aku call. Tak nak juga. Tak nak, dia tak nak ambil. Memang dia tak nak ambil. Pakai ambulan memang tak nak ambil. Lalu aku cakap apa? Cik, saya sesak nafas cik. Saya tak boleh nafas. Baru dia ambil. Yang nak ambil pun dia tak tahu aku sesak nafas, tak tahu. Datang-datang. Oh gaut. Tak apalah. Kita bangga. Bawa aku balik angkat. Itu je. So bila yang kau gaut ni, kau jangan cakap kau gaut. Kalau nak ambulan, engkau cakap je lah engkau sesak nafas ke apa, sakit jantung ke, pandai-pandai lah. Dibuat macam benda tu benda kecil. Benda yang